Visi dan misi Barat telah tercapai hari ini apabila majoriti umat Islam tak faham pun kepentingan politik kepada dia punya agama. Bahkan bila ada ustaz-ustaz, ulama-ulama yang pakai serban ni bercakap tentang politik, dituduh pendengar agama, dituduh ulama suk, dituduh ulama dunia. Kamu faham tak ulama suk, ulama dunia tu apa? Okey, lain kali saya buat video saya explain. Saya nak cakap satu saja. Kamu kata PAS penunggang agama. Kamu tolak PAS kerana kamu kata PAS tu penunggang agama. PAS selalu guna dalil Quran, PAS selalu guna hadis Nabi. Korang tak perasan ke sebenarnya Barat sedang cuba jauhkan kita daripada cara hidup beragama. Bila kita guna nas, bila kita guna dalil, kita rujuk Al-Quran, kita rujuk hadis, kita rujuk ijma' ulama', Barat menanamkan satu pemikiran bahawasanya benda tu tak boleh, benda tu salah, benda tu mempergunakan agama untuk politik. Macam mana kamu boleh kata mempergunakan agama untuk politik? Sedangkan kalau kamu belajar pendidikan Islam masa sekolah dulu, Islam adalah agama yang syumal. Makan kamu ikut Islam, ibadah kamu ikut Islam, berhadas kamu ikut Islam, berpolitik, merintah negara kamu tak nak ikut Islam, kamu nak ikut kafir. Pemikiran apa ni? Lihatlah bagaimana berjayanya Barat tu mencacatkan pemikiran umat Islam pada hari ini, dan tahniah sebab jadi bodoh. Jadi semoga hari ini selepas tengok video saya ni dia tak bodoh dah.